Lepas cikgu cakap macam tu, aku mula perasan satu lagi benda. Bau. Mula-mula halus je. Macam bau hapak dari bilik belakang. Tapi makin hari, makin kuat. Macam bau daging busuk yang dah lama ditinggal. Mak ingat tikus mati dalam siling. Ayah pun buka semua tempat, tak jumpa apa-apa. Tapi bila malam, bau tu keluar lagi. Dan setiap kali bau tu muncul, aku dengar ketukan. Tapi kali ni, bukan 3 kali. 5. Perlahan. Tapi keras. Tok, 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 tok. Malam tu, mak mimpi buruk. Dia bangun tengah malam, terjerit dari bilik. Dia cakap, dia nampak budak lelaki berdiri depan katil. Dia tak cakap apa. Cuma tengok mak dengan muka tak ada mata. Bau dari bilik belakang tu makin teruk. Mak dah tak tahan. Dipaksa ayah buka juga. Walaupun selama ni ayah larang. Malam tu, aku nampak ayah duduk depan bilik tu lama. Macam fikir 2-3 kali. Tapi akhirnya dia buka. Pintu tu berkeriut kuat. Dan masa terbuka, angin sejuk terus keluar dari celah. Dalam gelap tu, aku nampak lantai simen berdebu. Satu almari buruk berdiri dekat dinding. Kosong. Tapi kat lantai, ada satu tumpuk merah gelap. Macam kesan lama. Kering. Mak tengok, terus undur. Dia tak cakap apa. Tapi malam tu, ayah tidur buka lampu. Itu kali pertama dalam hidup aku tengok ayah nampak takut. Sejak bilik belakang dibuka, ada satu benda pelik. Almari buruk tu tak pernah terbuka. Kunci tak ada. Tapi setiap malam, tepat jam 2 pagi, aku dengar bunyi cakar dari dalam. Mula-mula aku ingat tikus. Tapi cakar tu panjang, perlahan, macam kuku. Malam keempat, aku tak tahan. Aku buka pintu bilik, perlahan-lahan, dan berdiri depan almari tu. Aku letak telinga dekat pintu almari. Dan aku dengar nafas. Panjang, lembut, seolah-olah ada seseorang di dalam. Tunggu. Aku lari. Dan malam tu, bunyi cakar berhenti. Tapi esok paginya, mak jumpa tanda cakar kat dalam almari yang semalam tak ada. Yang kecil.